أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesihatan dan juga nikmat taufik dan hidayahnya pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ketaatan kepadanya, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang mana kita berjaya menghabiskan satu ibadah yang besar pada bulan Ramadan. Jadi kita sekarang ni berada dalam bulan Syawal. Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Jadi insya-Allah kita akan sambung pengajian tafsir kita berpandukan pada tafsir Mubin. Kitab ini membahaskan berkenaan dengan tafsir suratul Fatihah dan juga tafsir juzuk 30. Jadi kita mulakan dah tafsir suratul Fatihah. Sebelum Ramadan tu kita dah bincang, seingat saya sampai ayat keempat. Jadi hari ini kita akan sambung ayat kelima, 6 dan 7. InsyaAllah kita selesaikan suratul Fatihah, tafsir suratul Fatihah untuk kita tadabbur maknanya. Kita ulang sikit. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Maksud tidak ada solat bukan maksudnya solat tu tak ada. Bila orang semayang, ada tak solat tu? Ada lah. Ada, solat tu ada. Tapi tidak sah. La yasih. Maksudnya syarat nak sah solat mestilah kena penuhi rukun. Jadi Fatihah ni rukun qauli. Salah satu daripada rukun qauli yang keempat. Salah satu rukun qauli yang 4, ataupun ada yang kata 5 rukun qauli. Tengok atas bilang, atas cara kira lah. Dan Fatihah ni rukun, jadi kena baca dan juga kena baca dengan betul. Dan juga kena baca dengan betul. Tanpa Fatihah maka tidak sahlah salat. Salah satu nama Al-Fatihah tu As-Salah. Nak menggambarkan Fatihah dengan solat begitu rapat hubungan dia. Oleh sebab itu, bila kita memahami suratul Fatihah, insya-Allah solat kita akan bertambah khusyuk. Kita mulakan Al-Fatihah dalam ada perbahasan. Sama ada ulama kata Bismillahirrahmanirrahim ni dalam Al-Fatihah ke tidak. Kebanyakannya kata dalam mazhab kita Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, 3 mazhab kata Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Cuma ketika mana dalam solat, mazhab kita secara jahar, bacanya secara kuat. Adapun mazhab lain bacanya secara sir kalau kita jadi imam. Kata kita, kalau kita tengok mazhab Hanbali yang berada di Mekah, dia akan baca secara sir, bukan dia tak baca secara sir. Satu mazhab Maliki, Bismillahirrahmanirrahim tak kira dalam Al-Fatihah. Oleh sebab itu dia akan terus baca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu berkenaan dengan hukum fiqh lah. Surah Al-Fatihah, kita ikut mazhab kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sikit saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bentuk puji. Ar-Rahmanir-Rahim juga puji. Maliki Yaumiddin. Puji-pujian kita katakan. Sampailah kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bercerita tentang ibadah. Cerita tentang ibadah. Dan segmen seterusnya dia akan cerita pasal doa. Pasal minta. Kat sini kita dapat belajar dah. Adab kita nak berdoa, kita mulakanlah dengan puji-pujian. Puji dulu Allah, puji Allah. Nak lagi cantik, hak kita minta tu samalah dengan nama Allah yang kita sebut. Ya Razzaq, bila kita nak minta rezeki. Bila kita nak minta pengampunan, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Tawwab. Panggil nama yang bersesuaian dengan apa kita nak minta. Jadi kat sini kena tadabbur juga, kena ambil kefahaman juga 99 nama Allah. Supaya bila kita nak berdoa, kita panggil, sebut nama Allah, puji nama Allah, nama yang sepatutnya apabila kita nak minta. Tally lah kita katakan, kita minta rahmat, ya Rahman, ya Rahim. Jadi sekarang ni kita masuk ke pembahagian kedua, iaitu tentang minta, tentang pohon, tentang doa. Dimulakan dengan ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tengok terjemahan dia, muka surat 7. Bagi ada kitab ni, muka surat 7. Engkaulah sahaja, ataupun ada juga yang terjemahkan kepada hanya kepada engkau sahaja. Hanya kepada engkau sahaja terjemahannya. Ataupun kat dalam ni dia terjemah hanya engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah. Iyyaka na'budu. Situ maksud dia. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Juga kepada engkaulah sahajalah kami memohon pertolongan. Itu terjemahannya. Bila kita tengok ayat ni, kita kena faham beberapa perkara dalam bahasa Arab. Kalau kita nak tengok ayat ni sebenarnya terbalik. Hanya kepada engkau kami menyembah. Kalau ayat biasa kita cakap, kepada engkau kami menyembah. Itu ayat biasalah. Ini ayat ni sebenarnya terbalik. Tapi Al-Quran penuh dengan sastra, penuh dengan keelokan bahasa. Kita kena faham dari sudut kacamata bahasa Arab. Kalau kita baca sekali, Melayu kata, kepada engkau aku menyembah. Aku menyembah engkau. Dalam bahasa kita sama je lah, hanya terbalik lah. Tapi kalau sudut kacamata bahasa Arab, dia ada keistimewaan, ada kedalaman maksud. Ada kedalaman maksud, ketelitian maksud kita kena faham. Yang pertama, satu ayat dalam bahasa Arab, bila kita sebut na'buduka. Na'buduka maksudnya kami menyembah engkau. Tapi ayat ni bila kita sebut kami menyembah engkau, boleh jadi kami sembah engkau ya Allah, tapi sembah juga benda lain. Sembah juga berhala, sembah juga pokok, sembah juga matahari. Maksudnya bila kita guna perkataan na'buduka, kami menyembah engkau, maknanya dia tak solid. Boleh masuk lagi perkara-perkara lain yang kita sembah-sembahan yang bighairi haqq. Yang mana sembahan yang tidak secara hak untuk disembah. Sebab tu orang musyrik dulu, dia kata aku sembah ni
Berhala ni bukan sebab nak sembah berhala, tapi sebagai perantara supaya nampak sebagai simbol kedekatan kami kepada Allah, kami sembah berhala. Allah pun maksudnya Allah ataupun Tuhan yang dia percaya itu bukan berhala ni, tapi berhala ni sebagai dekat dia dengan Tuhan. Orang musyrik. Tapi kita tidaklah, tidak begitu. Ayat yang kedua kita sebut la na'budu iyyah, la na'budu illa iyyah. Tidak kami menyembah kecuali engkau. Tidak kami menyembah kecuali engkau. Maksud dia tu tak sembah siapa-siapa dah tu kecuali Allah. Tapi tak cukup dalam lagi. Hak dalamnya hak Quran guna. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau sahajalah kami menyembah. Artinya kalau kita faham betul ayat kelima suratul Fatihah ini, ma siwallah, selain Allah tu kita tak sembah. Hanya Allah sahaja. Dari sudut i'tiqadnya begitu. Juga dari sudut amalan juga begitu. Nak minta, dah buat dah solat hajat, dah berdoa dah, minta dah orang soleh doakan, minta orang soleh doakan ni tak ada masalah. Seperti mana saudara-saudara Yusuf yang telah buat khianat kepada Yusuf, adik dia ni, Yusuf ni, dah buat khianat ke adik dia. Lepas dia insaf di hujung cerita tu, dia minta, wahai ayah kami, tolonglah istighfar kepada kami. Tolong istighfarkan kepada kami. Tolonglah istighfarkan untuk kami kepada Allah. Minta ayah dia. Ayah dia Nabi lagi soleh. Jadi minta orang soleh doakan tak ada masalah. Memang kita minta kepada Allah tu pasti. Kita kena minta dulu kepada Allah. Kita bawa buat solat hajat, kita minta orang soleh doakan. Buat dah tu kita serah kepada Allah. Artinya tak ada dah pergi jumpa Tok Bama, nak minta dengan roh tu, roh ni, jin tu, jin ni. Artinya kita ni tak cukup beriman hanya kepada Allah. Kita tidak hanya menyembah kepada Allah. Begitu juga minta. Wa iyyaka nasta'in. Part kedua. Begitu juga minta pun hanya kepada Allah. Sembah pun hanya kepada Allah, minta pun hanya kepada Allah. Itu terjemahan dan sikit kefahaman berkenaan dengan ayat kelima. Seterusnya huraian dan kefahaman. Ayat ini memberikan pengertian, ya Allah, Musa lapang, engkau sahajalah yang kami patuhi dan perhambakan diri. Hanya engkau sahajalah tempat kami memohon pertolongan. Oleh hal yang demikian kami tidak beribadah dan menyembah kepada yang selain daripada-Mu. Artinya kita faham Fatihah, tak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ibadah kita ni hanya kepada Allah. Minta kita hanya kepada Allah. Hanya kepada-Mu sahaja kami patuh dan tunduk. Sesungguhnya kami memohon ketenangan hati atau sakinah agar kami dapat tunduk khusyuk pada-Mu. Bila kita serahkan sesuatu kepada yang berhak, maka kita akan tenang. Untuk kita bagi analogi, contohnya kita tahu dah orang ni orang gagah. Orang ni orang amanah. Kita nak tinggal rumah, kita suruh dia jaga. Kita tahu dah dia seorang yang amanah. Dan dia orang gagah, tak ada orang berani nak kacau dia. Tak ada orang berani nak katak dia dalam kampung tu. Dia orang gagah. Bila kita serahkan rumah kita kepada dia, kita jadi tenang. Nak tinggalkan kampung kita, kita rasa selamat rumah kita tu sebab kita serahkan sesuatu kepada orang yang berhak, orang yang dipercayai.
Begitulah juga apabila kita serahkan sesuatu kepada Allah. Dia kata sini, sesungguhnya kami memohon ketenangan hati. Hati jadi tenang. Kerana kita beribadah kepada Tuhan yang sebenar-benarnya dan kita pohon pada Tuhan yang sebenar-benarnya. Kepadamu jualah wahai Tuhan kami memohon pertolongan untuk memperoleh sikap taat bagi mencapai keredaan. Dalam kita beribadah, kita baca hadis, dia akan sebut setiap ibadah kita ni ada ganjaran-ganjaran. Ada ganjaran buat solat sebelum subuh, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh seperti dunia dan seisinya. Kita solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah macam mendirikan satu malam. Kita puasa 6 hari Syawal seperti mana puasa 1 tahun. Dia ada ganjaran-ganjaran. Tapi sebelum ganjaran-ganjaran tu, ibadah kita tu kita sebut apa? Amrun ta'abbudi. Satu bentuk penghambaan semata-mata. Sebab tu apabila seorang wanita tak boleh sembahyang, dah aku nak buat amalan benda ni, nak dulu waktu Ramadan dulu. Bangun dah buat sahur, kutuk lelaki ke anak-anak semua. Tapi aku tak boleh sembahyang. Salah ke ni Lailatul Qadar, aku nak buat benda. Meninggalkan sembahyang kerana Allah kata tak boleh sembahyang, ada mani, ada penghalang. Kerana apa? Amrun ta'abbudi. Kerana bentuk kehambaan pada Allah. Tidak sembahyang tu. Perbuatan tidak sembahyang, bukan perbuatan sembahyang. Itu menunjukkan ibadah pada Allah. Ada pahala di sisi Allah, ada nilai di sisi Allah. Itu maksud ibadah. Jadi ibadah ni utamanya adalah ketaatan dan penghambaan. Hamba, Tuhan dia tak perlu bagi gaji kat dia. Dia hamba. Ini tak ada zaman kita ni, zaman dulu. Hamba tu, diri hamba pun boleh dijual beli. Diri dia pun boleh dijual beli. Bekerja tanpa gaji. Itu kita nak jadi gitu. Di sisi Allah tu kita nak macam gitu. Tapi Allah Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pemberi. Dia akan bagi ganjaran-ganjaran. Kita baca dalam hadis. Tapi dari sudut kita seorang hamba, utamanya adalah memberi penghambaan pada Allah. Kemudian ganjaran tu automatik. Bukan tambuh. Yang tambuh belakang syurga ni, nak Allah saja. Tu ikhlas tahap tinggi. Ikhlas tahap tinggi. Kita biasa-biasa ni beramal nak pahala lah. Nak pahala, nak syurga. Kalau tanya lelaki kat nak bidadari, tak boleh tinggal. Kalau puan nak harta mah-mah berkilauan tu nak, zamrud-zamrud semua tu nak. Tak ada masalah. Ikhlas juga, ikhlas tahap rendah. Ikhlas juga. Sebab kita bukan mengharapkan siapa, mengharapkan Allah yang bagi. Allah yang bagi. Hanya engkaulah sahaja yang berhak diberikan penghormatan dan menerima pujian. Berbalik kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ni ayat ni hanya engkau saja yang berhak diberikan penghormatan dan menerima pujian. Balik pada ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya tiada sesiapa pun yang memiliki kuasa untuk menolong kami selain daripadamu, ya Allah. Dalam hal ini Al-Zamakhsyari, penulis tafsir besar lah ni, ulama tafsir besar, ulama besar tafsir, ada mengatakan bahawa ibadah itu merupakan punca segala ketundukan dan perbuatan menghinakan diri. Ibadah kita menghinakan diri depan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Justru perkataan ibadah itu
perkataan ibadah ini tidak boleh digunakan kecuali untuk memberi ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi perkataan ibadah ni khusus. Ibadah ni dari sudut makna dia, bahasa dia adalah tunduk dan patuh. Tapi tak boleh kita nak kata ibadah kepada negara. Tak boleh. Walaupun erti dia tunduk patuh kepada negara. Tak boleh. Ibadah tu khusus. Hanya kepada Allah. Perkataan ibadah tak boleh digunakan tempat-tempat lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mempunyai segala nikmat yang besar. Ibadah ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita kena minta kita boleh beribadah. Ibadah, kita boleh beribadah telah nikmat yang sebesar-besar nikmat yang menghasilkan nikmat-nikmat yang banyak. Kita hari ni boleh datang masjid bukan sebab hebat kita. Bukan sebab kita ada motosikal. Ramai mana orang ada motosikal. Ramai mana ada orang kereta. Tapi atas kita pohon pada Allah dan Allah mudahkan kita. Sebab tu dalam kita nak beribadah, mohon kemudahan. Dah mudah dah mari ke masjid. Tiba-tiba ibadah pula tak ikhlas. Jadi kena minta. Beribadah ni juga kena minta. Minta supaya diterima ibadah. Minta supaya dimudahkan untuk melaksanakan ibadah. Ibadah sendiri tu pun satu nikmat yang perlu diminta. Kat situ. Bukan kita minta rezeki. Hak luar je kita minta. Hak hari-hari kita buat ni tak minta dah. Sebab tu doa Allahumma ja'alna min muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Ibrahim. Jadilah aku ni orang yang mendirikan solat. Dan zuriatku juga orang yang mendirikan solat. Dan terimalah amalanku. Minta kita ni supaya dimudahkan untuk sentiasa mendirikan solat. Diterima pula amal kita. Begitulah juga amalan-amalan yang lain. Kemudian masuk kepada ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ni part minta dah. Banyak benda yang kita nak minta. Kalau kita sebut apa benda yang kita nak minta dalam hidup ni, kita akan senyap sebab nak fikir banyak sangat kita nak minta kalau boleh. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita dalam surah Al-Fatihah apa yang perlu diminta sebenarnya. Inilah yang perlu diminta sebenarnya, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Satu tapi boleh masuk semua. Jalan yang lurus dalam berbuat taat. Jalan yang lurus ketika mana menjadi seorang ayah. Jalan lurus ketika mana mentadbir negara. Jalan lurus ketika mana aku diberikan amanah. Setiap kehidupan kita ni minta jalan lurus berlaku. Mustaqim. Jalan lurus. Istiqamah berterusan. Nak jalan lurus sampai kepada Allah. Bukan jalan lurus tiba-tiba melencong. Sebab tu doa yang paling banyak Nabi SAW ulang baca, dia nak tunjukkan kepada kita lah. Banyak ulang baca ni nak tunjukkan kepada kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas jalan ketaatan dan agamamu. Jalan yang lurus dan berterusan. Jadi kita doa supaya kita ni berterusan, berada atas jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuk dan pandulah kami ke arah jalanmu yang benar dan agamamu yang lurus. Tetap dan teguhkanlah kami dalam Islam
iaitu agama yang engkau utuskan kepada para nabi dan rasul. Jadi para nabi bawa satu akidah yang sama. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akidahnya sama. Kalau berbeza pun berbeza pada syariat. Dan berbeza pada syariat hukum hakam. Agama Islam ini ialah agama yang engkau utuskan kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi yang terakhir, demi membawa rahmat-Mu ke seluruh alam. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang yang melalui jalan-jalan yang dilalui oleh para muqarrabin. Muqarrabin orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Ada satu kata-kata hikmah. Hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Artinya, ada satu perkara itu biasa-biasa saja bagi orang yang biasa. Nampak macam benda ni baik. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, benda ni tak baik. Banyak berlaku zaman kita ni. Ada orang pandang, biasa je macam ni. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, ini tak biasa dah ni. Ini satu benda yang buang masa. Patut diisi dengan zikrullah. Patut diisi dengan baca Al-Quran. Tapi pada mata kebanyakan manusia, biasa je. Tengok TV sejam. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, rugi dalam sejam tu, masa tu. Boleh guna macam-macam untuk bentuk ketaatan. Jadi kita minta jalan yang dilalui oleh para muqarrabin, yang dekat dengan Tuhan. Lalu kita minta jalan yang lurus. Dan minta juga ketika mana melalui jalan itu dapat nikmat. Rasa nikmat. Jalan lurus ke nikmat? Nak dua-dua. Nak jalan yang lurus tapi tak ada nikmat. Tak sia juga. Sebab tu ganjaran-ganjaran yang Allah SWT bagikan kita tak nampak lagi hari ni. Tapi sebagai motivasi untuk kita terus beramal. Dan kita yakin ada pembalasannya di hari akhirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan itu, ni penerangan bagi jalan tu lah. Jalan itu ialah jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat. Nak jalan yang lurus, jalan yang bernikmat juga. Jalan yang ada nikmat. Nikmat yang seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan. Berikan kepada siapa ni? Alaihim. Alaihim. Berikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Ditafsirkan pada suratul An-Nisa. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maksudnya mereka ini dalam kalangan nabi, was-siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang soleh. Ni empat jalan ni je kita kena ikut ni. Jalan para nabi, siddiqin, golongan yang benar, syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang soleh. Mereka inilah orang yang diberikan nikmat. Maka inilah Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat. Lagi, ghairil maghdubi alaihim, dan bukanlah jalan orang yang engkau murkai, al-maghdubi alaihim, engkau murkai ke atas mereka. Waladhdallin, bukanlah juga jalan orang yang sesat. Yang ni siapa? Sahabat tanya Rasulullah, siapa mereka ni? Adakah Yahudi dan Nasrani? Nabi kata, kalau bukan mereka, siapa lagi? Al-maghdub, orang yang dimurkai. Ini merujuk pada Yahudi. Yahudi. Kenapa Allah SWT murkai mereka? Mereka ahli kitab, diberikan kitab.
baca kitab kebenaran ni, baca kitab daripada Allah tu, tetapi tidak mengamalkan seperti mana ada dalam kitab. Bahkan jahat lagi, ubah kitab tu, ubah isi kandung kitab ikut hawa nafsu mereka. Sebab tu mereka ni bukanlah orang yang tidak ada ilmu. Ahli kitab orang yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu mereka. Kita boleh tergolong juga dengan golongan ni. Boleh jugalah. Kita ada Al-Quran tapi tak mengamalkan isi kandung Al-Quran. Waladhdallin, orang yang sesat. Apa? Sebab orang Nasrani ni dia tak ada ilmu. Dia sangka. Dia sangka dia telah pun menyalib Nabi Isa. Dia sangka Tuhan ni 3 dalam 1. Dia sangka Tuhan ni ada anak. Dia sangka anak Tuhan ada mak Tuhan. Dia sangka. Terbina atas sangkaan itu, dia jadikan kepercayaan agama. Maka dia sesat. Sesat barak lah. Sesat barak langsung tak berteraskan ilmu langsung. Atas sangkaan mereka. Mereka kata Tuhan itu 3 dalam 1. Jadi mereka tu sesat. Golongan yang sesat. Artinya apa ni kat sini? Beramal tanpa ilmu. Hak tadi tu ada ilmu tak beramal. Hak ni beramal nak menyembah. Tapi sembahan yang salah yang diambil. Itu Nasrani. Sesungguhnya jalan yang kami pohon ialah jalan yang telah engkau kurniakan kelebihannya terhadap mereka. Ni kita sebut tadi ni. Jalan nikmat dan taqwa. Dan mereka ni siapa? Nabi, Siddiqin, Syuhada' was-Salihin. Sebenarnya golongan seperti inilah yang amat elok dijadikan teman dan rakan taulan terhadap orang yang taat pada ajaran Islam. Jadi kita kena tengok siapa yang kita bergaul. Takut-takut kita terjerumus. Kalau kita boleh bawa dia tak apa. Kena hendaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kami juga memohon jalan yang lurus, iaitu jalan yang tidak bengkok dan menyeleweng. Janganlah engkau jadikan kami ini ya Allah golongan musuh-musuhmu yang menyeleweng daripada jalanmu yang lurus dan benar. Ini kita dah bagi tahu tadi, mereka terdiri daripada orang Yahudi. Yahudi itu dimurkai. Nasrani itu yang sesat. Mereka ini kesemuanya telah sesat daripada jalan syariat yang suci. Justru mereka itu layak menerima kemukaan dan kutukanmu selama-lamanya ya Allah. Amin. Amin kita sebut amin. Dengarlah. Saya Amin nama. Muhammad Amin. InsyaAllah. Amin kat sini bukan panggil nama saya. Apa maksud amin? Amin tak ada dalam Fatihah. Tak baca tak apa, sah solat. Tapi rugi. Amin ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man wafaqat ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang amin dia berserta dengan amin malaikat. Sebab waktu tu malaikat akan mengaminkan doa-doa kita baca tadi tu. Siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu doa kita sebut amin. Artinya istajib. Istajib, perkenankanlah. Amin tu maksud dia perkenankanlah. Apa tak sebut istajib? Terang kita buat malam ni. Kucah bara habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istajib. Bid'ah lah kita malam ni. Bila kita sebut amin ni, dia comel pada perbuatan, comel pada makna. Perbuatan kita
bila kita sebut amin ni, selagi dia punya belakang tu sama dengan alhamdulillahirabbil alamin, nun kan, arrahmanir rahim, mim, nun mim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu amin, nun juga. Dan dia senang nak ikut. Kalau imam tu baca guna lagu syahdu nahwan. Dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum automatik syahdu juga. Bila imam bahang ras, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum kena gitu juga. Doa dia akan amin. Ikut imam. Dia senang nak ikut imam. Istajib tak jadi. Dia. Hak tu kita kata hak zahir. Hak makna ni, hak makna kita nak. Amin, istajib maksudnya. Berakar juga daripada perkataan amanah tu. Terbit perkataan iman. Artinya bila kita sebut istajib, kita beriman Allah akan apa? Perkenankan doa kita. Akan melahirkanlah keamanan pada kita. Bila Allah perkenankan, kita akan aman dunia akhirat. Dan amanah, kita kena jaga apa yang kita doa, apa yang kita baca ni. Kena amanah. Baca Fatihah itulah 17 kali sehari dalam semayang. Lepas semayang bahang rasuah juga. Tak amanah. Tak amanah dengan doa sendiri. Artinya kita kena amanah dengan doa kita. Kita minta lain, buat lain. Kena minta dan buat benar kita minta. Itu dan kita nak kelebihan yang dinyatakan dalam hadis tadi, diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Ada orang dia action. Dalam sembahyang pun nak action. Waladdallin. Orang amin dia tak nak amin. Tak dapatlah kelebihan ni. Orang amin dia tak nak amin. Memang tak batal solat. Rugilah. Tak muafakat. Amin dia dengan amin malaikat. Dan seterusnya ini syarahan daripada kitab lain ni. Kitab lain Syekh Muhammad Abduh. Yang ni dia salah hijrah ni. Bukan Abduh. Ni dia cerita berkenaan dengan pembahagian manusia. Ada manusia tu diberikan nikmat, dimurkai, ada yang golongan disesak. Syarahan ni lebih kurang apa yang kita dah syarah tadi. Ni tuan-tuan boleh baca lah. Yang ni insya-Allah, yang ni kefahamannya mudah. Ada pun yang tadabbur tafsir suratul Fatihah, cukup sekadar ni dah habis dah, insya-Allah. Cumanya sedar tak sedar tuan-tuan puan-puan, apabila kita baca Fatihah tu sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, aku telah bahagikan solat ini antara aku dan hamba-Ku. Membahagikan solat pada dua bahagian. Satu bahagian hamba-Ku, satu bahagian aku. Ketika mana kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, Allah selalu balas. Allah balas selalu. Hamadani abdi. Telah memuji aku akan hamba-Ku. Ar-Rahmanir Rahim, hamba-Ku telah memujaku. Maliki Yaumiddin, hamba-Ku telah mengagungkanku. Allah balas selalu. Artinya dia dialog. Tak sepatutnya lah apabila kita baca Fatihah, dia ingatkan benda lain. Sebab sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah. Bila kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kata apa?
hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah antaraku dan antara hamba-Ku, dan apa yang dia minta aku bagi. Kemudian kita meminta siratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuhan sebut apa? Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini apa yang hamba-Ku minta. Kita minta jalan yang lurus tu, dan bagi dia apa yang dia pohon, apa yang dia minta. Jadi bila kita faham ni tentang surah Al-Fatihah, sedikit huraian yang kita lontarkan, juga tadabbur yang kita cuba gali daripada surah Al-Fatihah ni, boleh menyebabkan bila kita baca surah Al-Fatihah dengan kefahaman dan juga dengan rasa yang lagi mendalam. Terutamanya kita ketika mana kita membaca Al-Fatihah dalam solat. Mudah-mudahan dengan kefahaman yang sedikit ini boleh menyebabkan solat kita bertambah khusyuk lagi. Insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Sekira sekadar tu dulu untuk malam ni. Nanti kita boleh sambung terus pada surah seterusnya lah. Surah An-Naba. Surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.